Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 10. Pak Menteri. Berkenaan dengan soalan yang berkait dengan perdagangan timbal balik antara Amerika Syarikat dan juga Kerajaan Malaysia, dan secara khusus merujuk kepada perkara 523, di mana dalam perkara 523 ini menyatakan dengan izin, ini daripada Kementerian MITI, tapi secara khususnya yang berkaitan dengan critical mineral itu di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jadi jawapannya pertama, dari sudut perlembagaan persekutuan, mineral ialah di bawah jadual ke-9 senarai 2 senarai negeri. Maka kuasa pemberi milikan tanah, pajakan perlombongan, kebenaran melombong dan royalti kekal di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Perkara 523 ini tidak memindahkan kuasa tersebut kepada kerajaan persekutuan dan tidak menjejaskan hak negeri terhadap sumber mineral masing-masing. Kedua, komitmen ini... Terima kasih. Baik, soalan teman, BPD. Okey, terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih dengan jawapan yang mengesahkan bahawa jadual 9 telah memberi kuasa kepada kerajaan negeri berkenaan dengan pemberian lesen perlobongan. Terima kasih. Kerana ini adalah isu menyeluruh kepada isu-isu yang lain. Jadual ke-9 berkenaan dengan pemberian lesen perlobongan mineral di negeri-negeri. Dan soalan saya adalah, adakah negeri-negeri akan terlibat sama nanti apabila ada peleburan daripada luar negara ke negeri-negeri tersebut? Sekian, terima kasih. Soalan dari Sarawak itu menampakkan kerisauan Sarawak. Jadi Menteri, sila jawab. Benar, ya betul, saya faham soalan daripada Yang Berhormat Senator tadi. Dan saya ingin memberikan keyakinan bahawa dalam hal ini memang perlu ada satu penyelarasan dan rundingan yang baik di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Apabila kita lihat dari segi mekanisme yang diwujudkan sebelum-sebelum ini, memang ada beberapa mekanisme di antara perbincangan peringkat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Antaranya ialah yang sebagaimana saya sebut tadi, ialah Majlis Mineral Negara. Majlis Mineral Negara ini dipengerusikan oleh Yang Berhormat TPM 2 dan itu mewakili Sarawak juga. Tapi pada masa yang sama juga kita ada jawatan kuasa sumber mineral negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Jadi ada dua platform ini yang boleh dimanfaatkan sebagai saluran penyelarasan di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Dan saya percaya pendekatan ini memberikan kepastian bahawa tiada elemen pemusatan kuasa. Sebaliknya kita mengekalkan prinsip federalisme sebagaimana yang diperuntukkan di dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Terima kasih. Terima kasih soalan teman. Dr. Hatta. Terima kasih Yang di-Pertua.